kenapa pula Singapore boleh mati-mati berkiblat kepada US? Kalau kita tengok dia punya the way they run the country, dia punya military semuanya American equipment ataupun Western equipment. Kenapa dia boleh choose untuk pick one and go with it? Kita tengok historically Singapore, dia bila dia keluar dari Malaysia 1965, dia sebuah negara yang kecil. Masa tu US is a superpower. So dia ada line dengan US. And US nampak kat Singapore ni sebagai strategik sebab dia the center of Asia Tenggara. Kan? And hubungan dia dengan negara-negara lain pun dah nampak Singapore ni very dynamic, maju dan sebagainya kan. Tapi Singapore pun nak kata dia pro setengah US pun dia ada balancing juga. Dia buka ada satu free trade zone yang di China. Yang dekat Shanghai tu kan. Di mana ada port kat situ which Singapore pakai trade tu dia bekerjasama dengan China. So benda ni happen 10 years ago. Singapore also playing the same game. In fact bila Singapore kena 10%, which sekarang ni pun still tak firm lagi, tak sign lagi. Singapore ni kata kenapa kami kena? We are a light of yours. Kami kena kat 10%. Tapi actually bila dah lama Singapore paling rendah lah trade dia.